Sebenarnya, pot ini kawan saya di Kajang yang recommended saya ke sini sebab dia kata makanan ala Pakistan kahwin Arab sini sangat sedap. Jadi, ia membawa kami ke Kohinoor Royal Kitchen yang terletak di Jalan Ulu Selangor. Ini first time kami jumpa capli kebab. Memang seronok kalau tengok pizza dikeluar dari awan panas-panas. Yang kami order ini mix pizza Hawaiian dan beef pepperoni. Alamak, sedap ke ni? Tidak kedekut topping sampai melimpah. Rasanya mantap. Mozzarella naan ini tak perlu cakap banyak-banyak. Tengok sendiri pun faham. Bayangkan kami hampir lemas dalam cheese. Ini wajib order. Saya tidak tahu Ipin juga ada order shawarma. Ini pun tidak kurang hebatnya. Ini capli kebab. First time cuba. Pas. Kena tekak. Terkejut, chicken kalahi ni begitu besar portionnya. Hanya RM25. Makan bersama naan dan hummus, just perfect. Mengumumkan ketibaan kapal Grill with Trio. Sebelum makan, kita kena layan dulu teh yang sangat bermasalah. Set ini ada macam-macam dan mampu makan 5 hingga 6 orang. Just nice sebab kami berlima malam ini. Nak makan makanan Arab, kami highly recommend sini. Harga sangat berpatutan. Oh ya, setiap hari 2 hingga 7 petang ada 15% diskaun lagi. Jom